Melihat bahawa pembuli itu hampir mati, ketiga-tiga pengemis itu dengan gembira membawa semangkuk ergotu. Tetapi ketika dia meletakkan mangkuk wain ke bibirnya, dia mengeluarkan pisau keluli dengan tangannya yang lain dan, dengan bantuan abangnya di sebelahnya, dia memotong tali itu secara langsung. Tanpa diduga, pengawal di belakangnya tiba-tiba menyedari ada sesuatu yang tidak kena. Gabba mengetuk mangkuk wain dengan kayu, dan pisau keluli jatuh ke tanah. Detik berikutnya, Kiang merenung mata pengawal itu, tetapi dia dengan pantas memijak pisau itu dengan kakinya. Ketika ini, ketiga-tiga pengemis itu melihat rancangan mereka telah gagal. Gu Kai memecahkan mangkuk dan mula membuat huru-hara, manakala Kiang merebut peluang itu dan bergerak pantas. Apabila pengawal itu berdiri semula, pisau keluli sudah berada di tangannya. Pengemis yang hendak ditembak mati ditikam. Kiang menjadi cemas dan mengayunkan pisau dengan sekuat tenaga. Baru sahaja pengawal itu hendak menggantungnya di pagar, dia meletup serta-merta. Pengawal yang kuat itu mengangkat pistolnya dan mati. Walaupun Kiang seorang pakar dalam seni mempertahankan diri, dia lebih ramai dan hanya boleh tergesa-gesa untuk berjumpa dengan abang angkatnya. Tanpa diduga, dua beradik itu telah pun bergaduh dengan adik Sang Biao Sang Kun di belakang rumah untuk menyelamatkannya.